sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok dulu pengenalan tentang model reka bentuk pengajaran, iaitu model AD. Okey. So pengenalan dia dibangunkan pada 1975. Okey, model AD ini diperkenalkan oleh Center for Educational Technology Florida State University untuk merancang latihan ketenteraan secara sistematik. Tujuan asal adalah direka bagi memastikan latihan lebih berkesan dan sistematik dan boleh diulang dengan mudah dalam pelbagai konteks. Okey, model ini mempunyai 5 fasa utama, iaitu yang pertama adalah fasa analisis, yang kedua adalah fasa reka bentuk, yang ketiga adalah fasa pembangunan, yang keempat adalah fasa pelaksanaan dan yang terakhir adalah fasa penilaian. Okey, model ini digunakan dalam aplikasi model, iaitu model ini digunakan secara meluas dalam pendidikan, pembelajaran dan latihan korporat kerana fleksibiliti dan keberkesan. Huraian berkenaan dengan 5 fasa utama dalam model AD. Okey, yang pertama adalah analisis. Okey, di fasa ini melibatkan pengumpulan dan memahami keperluan dan cabaran projek ataupun cabaran yang sesuatu yang kita nak buat itulah. Okey, seterusnya reka bentuk penyelesaian atau sistem yang memenuhi keperluan yang dikenal pasti. Okey, seterusnya pembangunan. Okey, di fasa ini kita melaksanakan reka bentuk ke dalam produk atau sistem berfungsi. Okey, seterusnya pelaksanaan. Okey, pelaksanaan melaksanakan penyelesaian dalam persekitaran sebenar. Seterusnya yang terakhir adalah penilaian. Okey, menilai keberkesanan dan kejayaan penyelesaiannya. Okey, baiklah, tadi kita dah tengok sedikit tentang model AD. Sekarang kita tengok pula kepada isu-isu dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Okey, kita tengok kepada poin yang pertama. Okey, isu-isu antaranya adalah kesediaan guru. Okey, tidak semua guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam menggunakan teknologi. Ini boleh menjejaskan keyakinan mereka untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Okey, so tak semua cikgu-cikgu ni dia pandai untuk menggunakan teknologi dalam nak laksanakan dia punya PDP. Jadi itu adalah antara isu yang pertama lah. Okay, isu yang kedua adalah infrastruktur teknologi. Okay, kekurangan peralatan teknologi yang mencukupi seperti komputer, akses internet yang stabil boleh menjadi halangan dalam pengintegrasian teknologi. Okay, infrastruktur teknologi ni pula kita tengok contohnya seperti di sekolah. Tak semua sekolah mempunyai infrastruktur teknologi yang cukup. Okey, tak semua ada capaian internet akses yang laju, yang memudahkan untuk guru-guru ni nak guna untuk dalam PDP mereka. Okey, baiklah, isu yang seterusnya adalah sokongan organisasi. Okey, kurangnya sokongan daripada pihak pengurusan sekolah atau institusi pendidikan boleh menyukarkan usaha pengintegrasian teknologi. Okey, kat sini kita nampaklah sokongan organisasi ini sangat penting bagi memudahkan pengintegrasian teknologi dalam PDP dapat dijalankan dengan baik. Seterusnya adalah latihan dan pembangunan profesional. Okey, ketiadaan latihan yang mencukupi untuk guru dalam penggunaan teknologi boleh menjejaskan keberkesanan pada integrasian. Okey, jadi latihan pembangunan profesional ini sangat penting bagi menyediakan ilmu kepada guru dalam melaksanakan pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Okey, tadi kita dah tengok isu-isu yang ada dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Seterusnya kita tengok pula langkah-langkah dalam model AD. Okey, apa yang saya terapkan daripada model AD dalam pembinaan Google Sites yang telah saya lakukan. Okey, antaranya yang pertama adalah analisis. Okey, keperluan pembelajaran. Kita tengok analisis kepada keperluan pembelajaran. Okey, lemawai ini dibangunkan untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid tahun 4 dalam subjek pendidikan Islam selaras dengan kurikulum standard sekolah rendah, iaitu KSSR. Okey, seterusnya adalah reka bentuk. Okey, dalam reka bentuk ini kita lihat kepada struktur kandungan. Okey, dalam struktur kandungan, lemawai disusun dengan jelas, membahagikan topik mengikut unit seperti dalam buku teks lah. Okey, iaitu antaranya adalah mari bersuci, menyambut suruhan ilahi dan juga bulan penyucian jiwa. Jadi di dalam
dalam struktur kandungan ini mengambil topik bidang ibadah, okey, bidang ibadah tahun 4 yang menyentuh tentang unit 1, 2 dan 3 lah, iaitu mari bersuci, menyambut surat ilahi dan juga bulan penyucian jiwa. Seterusnya adalah sumber pembelajaran. Okey, setiap unit menyediakan nota pembelajaran yang membantu murid memahami topik dan dengan lebih mendalam. Okey, jadi dalam saya membangunkan website tu, saya masukkan juga nota-nota ringkas yang saya buat sendiri dan juga video-video pembelajaran untuk memudahkan murid-murid lebih faham tentang pembelajaran yang akan mereka pelajari. Seterusnya adalah pembangunan. Okey, dalam membangunkan website ini saya menggunakan bahan interaktif, contohnya seperti dalam website ini, dalam Google Site ini mengandungi pautan ke video pembelajaran seperti tekan di sini yang mungkin membawa kepada sumber video yang berkaitan. Okey, jadi dalam Google Site yang saya buat tu, saya buat satu link pautan di mana bila saya tekan butang tu, dia akan pergi kepada doa sebelum kita belajar. Okey, seterusnya reka bentuk mesra pengguna. Okey, saya menggunakan reka bentuk yang mesra pengguna, antaranya muka laman web ini adalah mesra pengguna dengan navigasi yang mudah, memudahkan murid dan guru untuk mengakses kandungan. Seterusnya adalah dalam fasa pelaksanaan. Okey, dalam fasa pelaksanaan saya menekankan accessibility, iaitu di mana website yang saya bangunkan ini boleh diakses secara dalam talian dan membolehkan murid belajar di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Okey, jadi seterusnya adalah penggunaan teknologi, di mana saya menggunakan Google Site untuk memudahkan penyebaran maklumat dan juga bahan pembelajaran kepada murid. Okey. Okey, baiklah, yang terakhir adalah penilaian. Okey, di mana dalam penilaian ini saya letakkan satu seksyen uji minda, di mana dalam seksyen ini mengandungi soalan dan kuis interaktif untuk menilai pemahaman murid setelah mereka belajar di dalam Google Site yang saya bangunkan. Okey, seterusnya saya juga meletakkan seksyen maklum balas. Okey, di seksyen ini saya sediakan untuk menerima input daripada pengguna yang boleh digunakan untuk penambahbaikan laman web. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada cabaran dalam pengintegrasian teknologi pendidikan. Okey, yang pertama adalah cabaran yang pertama adalah akses kepada teknologi. Okey, isu dia adalah tidak semua murid mempunyai akses kepada peranti elektronik ataupun internet yang stabil di rumah. Okey, jadi antara penyelesaian yang saya syorkan adalah sekolah boleh menyediakan kemudahan makmal komputer atau program pinjaman peranti untuk murid yang memerlukan. Okey, cabaran yang kedua adalah latihan guru. Okey, isunya di sini adalah guru mungkin memerlukan latihan tambahan untuk menguruskan dan mengemaskini kandungan laman web dengan efektif. Okey, penyelesaian yang saya bawakan di sini adalah menyediakan program pembangunan profesional yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran teknikal guru. Okey, cabaran yang ketiga adalah kualiti kandungan. Okey, kandungan perlu sentiasa relevan dan menarik untuk memastikan murid terlibat dalam pembelajaran. Okey, so penyelesaian yang dibawakan adalah melibatkan pakar subjek dalam penghasilan kandungan dan mendapatkan maklum balas berkala daripada murid. Cabaran yang seterusnya adalah keselamatan cyber. Okey, isunya adalah keselamatan data dan privasi murid perlu dijaga dalam platform dalam talian. Penyelesaian yang diberikan adalah memastikan laman web mematuhi garis panduan keselamatan dan privasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.